Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan dua resepi masakan yang berkaitan dengan daging ayam. Mari kita mulakan dengan resepi pertama. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Kemarin-kemarin nasi resepi menu raya je kan. Nah, pertama sekali di sini saya nak ambil daun kari terlebih dahulu, dan untuk bahan-bahan di sini saya gunakan bawang merah, bawang putih, kemudian diikuti dengan sedikit halia. Saya juga menggunakan cili kering. Ni saya guna sedikit je sebab serbuk kari yang saya guna tu dah pedas. Kemudian satu batang serai, kemudian macam biasa jintan manis, jintan putih dan juga ketumbar. Lalu saya juga menggunakan rempah tumis macam biasalah, dan juga serbuk kari. Gunalah pelbagai jenis jenama. Saya suka jenama yang tadi tu, dan juga daging ayam. Maka semua bahan-bahan tadi tu kecuali daun kari, ayam dan juga serai kita nak kisar. Oh ya, macam biasa saya hampir saja lupa, iaitu kentang. Kari kalau tak ada kentang rasa macam ada yang kurang aja kan. Ni saya nak kupas terlebih dahulu kulitnya, lalu saya nak potong-potong. Saya sengaja guna kentang lebih sedikit. Lanjut, di sini saya nak tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, masukkan rempah tumis terlebih dahulu dan juga serai. Kemudian kita tumis-tumis bagi jiran kiri kanan depan belakang bau, lalu diikuti dengan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Jangan lupa untuk masukkan kita punya daun kari sekali, lalu kita tumis-tumis hingga ia pecah minyak. Dan juga di sini saya menggunakan serbuk kari 1 sendok. Saya sengaja guna banyak sebab saya paling suka kari kalau dia pekat, likat macam tu. Saya tak suka kari cair. Lalu kita tumis tadi sampai pecah minyak dan kita masukkan air. Masukkan air lebih sedikit sebab kita nak masukkan ayam dan juga kita punya kentang. Jadi nanti ni akan mengambil waktu yang agak sedikit lama. Kita gaul-gaul rata dulu, lalu jangan lupa masukkan kita punya kentang. Jadi kita nak masak sehingga ayam dan kentang kita tu empuk dan juga masak. Nah, ni tadi saya tambah lagi kentang sebab saya suka kari kalau banyak kentang. Ni saya tambah lagi air nak bagi tenggelam semua. Lalu bolehlah sambil tu jangan lupa tambahkan garam sesuai selera, penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Gaul-gaul rata sebentar, lalu kita akan tutup dan masak lebih kurang 20 minit ataupun sehingga kentang ataupun ayam kita tu masak. Nah, ni dia, bolehlah buka. Nampak tak? Saya dah cek kentangnya dah pun empuk. Sekarang bolehlah last sekali kita masukkan santan. Kita gaul rata. Lalu siap untuk dihidangkan. Bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan? Jadi jangan lupa cuba, and jangan lupa like and subscribe for more video. Bye-bye. Baiklah, sekarang mari kita beralih ke resepi yang kedua, ayam masak ungkep. Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi berkaitan ayam. Baiklah, mari kita mulakan dengan bahan-bahannya. Bahan yang pertama ialah 1 biji bawang merah, kemudian diikuti dengan 5 biji bawang putih. Untuk kuantiti bahan sesuaikan dengan jumlah masakan masing-masing. Saya juga menggunakan 1 batang serai yang diketuk-ketuk. Seterusnya ialah lengkuas lebih kurang 1 inci, lalu diikuti dengan kunyit. Kemudian saya juga menggunakan 3 serangkai seperti ketumbar, jintan manis dan juga jintan putih lebih kurang 1 sudu masing-masing. Oh ya, saya ketinggalan pula, jangan lupa juga untuk menggunakan halia. Kemudian diikuti dengan cili. Untuk kuantiti cili bergantung kepada selera masing-masing. Macam saya sukakan pedas, jadi saya letak banyak. Kemudian bahan yang terakhir kita iaitu daging ayam yang merupakan bahan utama masakan kita pada hari ini. Baiklah, kesemua bahan-bahan tadi tu kecuali serai dan juga ayam anda masukkan dalam pengisar, lalu kita nak kisar sehingga lumat. Untuk serai tak perlu blender, cukup ketuk-ketuk sahaja. Jangan lupa untuk masukkan air bagi memudahkan kita mengisar. Next, sediakan periuk ke kuali ke, lalu tuangkan minyak menumis.
Kalau misalnya minyak dah panas, boleh masukkan serai terlebih dahulu. Lalu tumis serai tu sampai jiran kau bau. Kalau dah naik bau, masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi tu. Lalu macam biasa, kita tumislah bahan-bahan tersebut sehingga naik minyak, sehingga naik bau. Jiran kiri kanan depan belakang dah bau. Tak senang duduk jiran kau kan saking harumnya. Lalu kita ke langkah yang seterusnya. Sambil-sambil tu, boleh masukkan garam sesuai selera. Kemudian gaullah rata bagi sebati. Di sini saya juga menggunakan penyedap rasa ataupun MSG. Bagi yang tak menggunakannya, boleh skip. Jika misalnya dah naik minyak, jiran kiri kanan dah bau, mari kita ke langkah seterusnya dengan memasukkan ayam. Setelah kita masukkan ayam tu, kita gaul rata lalu kita biarkan seketika. Jangan tuang air terus. Kita gaul-gaul sebentar. Biarkan seketika biar ayam tu meresap dengan bumbu kita. Setelah itu, barulah masukkan air lebihan daripada blender tadi tu. Kita tak nak membazir. Air tu bolehlah letak lebih sikit kerana apa, kita nak bagi ayam tu empuk. Lalu bolehlah nak tutup, boleh tutup. Kalau tak nak tutup, sudah biarkan je macam tu. Nanti misalnya kalau dah kering sikit, siap dah masakan kita. Nah, setelah beberapa minit, nampak tak airnya pun dah agak sedikit mengering. Tak adalah sebanyak tadi kan. Bagi yang suka kuah, bolehlah letak air lebih. Jadi tak perlulah tunggu sehingga masakan anda tu betul-betul kering. Jika dia ada kuah-kuah sikit tu dah okey bagi yang suka berkuah. Macam saya suka sedang-sedang, tak nak kuah banyak sangat dan tak nak kering sangat. Dia macam gini. Nah, siap sudah masakan kita pada hari ini. Masakan pada hari ini kita namakan sebagai ayam ungkep pedas. Saya harap resep kali ini bermanfaat kepada anda semua. Kalau suka, jangan lupa untuk tekan like, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ataupun kepada siapa sajalah, dan jangan lupa untuk subscribe. Jumpa lagi, bye-bye.